Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guess what guys, hari ini adalah 25 hari bulan 4 guys. 25 April 2026. Saya berada di satu tempat yang bernama Saujana Agro Trading. Ini adalah di Merbau Sempak, Saujana Utama, Sungai Buloh, Selangor guys. So hari ini kalau dapat tengok sekeliling adalah diadakan majlis open house kepada sahabat-sahabat semua yang ingin mendapatkan lembu korban yang termurah di negeri Selangor. So dapat tahu this is the lowest price ever in negeri Selangor untuk lembu korban dan juga kambing. Kalau dapat kambing, dapat kambing juga adalah untuk korban untuk korban semua boleh kambing dan juga lembu. Lembu ada kat sebelah sana. Kan nampak Kita nampak lembu. Dan ini adalah antara orang-orang yang datang pada hari ini sempena dengan open house raya Saujana Agro Trading di Merbau Sempak, Sungai Buloh, Selangor. Guys, kita akan jumpa dengan dia punya owner ataupun pemilik kepada lembu korban ini di sana ya. Okey, Bok, let's go. Guys, hari ini saya bersama dengan toke kepada Saujana Agro Trading iaitu Cik Harry kita. Okey Cik Harry, apa bisnes dengan lembu-lembu banyak ni Cik Harry? Okey, kalau ikutkan kita punya nature of business, kita buat korban. So kita ada buat akikah sepanjang tahun, kita buat jualan daging sepanjang tahun. Macam-macam sampai ke end produk kita buat produk smoke. Kita ada kambing smoke, daging smoke, biscuit apa semua ada. Okey. Ini banyak-banyak lembu ni, adakah lembu untuk korban pada raya haji nanti ya? Ya, betul. Ini semua separuh 50% dah berpunya. Okey. Nampak kan ni ada tengok lembu-lembu. Ini lembu-lembu daripada mana ni Cik Harry? Ini daripada kebanyakan daripada kita feedlot sendiri, kita import daripada Thailand, kita feedlot di sini. Kita feedlot kat sini. Kat sana pun ada lagi. Okey, boleh tanya sikit tak? Kalau macam ni berapa satu bahagian daging lembu ni sekarang? Okey, kalau di Selangor kita antara yang termurah lah. Satu bahagian lembu kita jual harga 800 saja. Murah lah. Kalau seekor lembu banyak grade dia. Sebab lembu besar lain saiz, lembu kecil dia harga murah sikit kan. Kita ada kat yang premium. Okey. Tadi saya nampak Cik Harry, saya nampak ada kambing-kambing banyak kat atas tu untuk apa tu? Itu untuk akikah dan untuk kita punya produk golek lah kita. Untuk semua lah. Okey. Hari ni kita ada buat makan-makan juga. Kita nampak ramai orang datang tu adalah itu customer Cik Harry. Customer, sahabat-sahabat apa semua kita panggil. Semua datang untuk makan-makan dekat tempat sana. Betul. Okey guys, pada sahabat-sahabat Saujana Utama khasnya, sahabat-sahabat yang nak mendapatkan lembu korban yang daging termurah di Selangor, sahabat tahu dia termurah di Selangor, boleh jumpa dengan Cik Harry di nombor itu tertera di bawah ni. Nombor ni dan juga ataupun Cik Amri sahabat tahu Cik Harry dan juga Cik Amri. So jangan lupa sahabat untuk dapatkan korban termurah, jumpa Cik Harry kita insya-Allah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.